Rugi simpan emas sebab spread. Nak tahu rugi atau tak? Jom tonton penerangan daripada mentor saya, Bonda Marlia Ramli. Ada orang dia takut simpan emas sebab spread. Padahal spread berlaku sekali seumur hidup ketika jual saja. Bukan setiap kali kita beli emas ada spread. Sebagai contoh, 2021 saya beli 100 gram emas berkadar RM24,000. Hari ini harga emas yang sama berkadar RM50,000. Kalau tolak spread 7% sekalipun, kenaikan emas telah mencecah 93% bersamaan, lebih 23% setahun kadar purata hatta selepas tolak spread. Orang yang faham tentang simpanan emas, spread ni tidak ada apa-apa isu langsung kerana kita simpan emas bukan untuk dijual hari ini, bukan untuk dijual besok, bukan untuk dijual bulan depan. Kita simpan emas adalah untuk simpanan 2 ke 3 tahun ke atas dan kebiasaannya bagi tempoh 2 ke 3 tahun ke atas, emas secara purata telah naik melebihi 10% setahun. Malah saya telah membuktikan sejak 2021, 4 tahun saya simpan emas saya 100 gram, kenaikan telah mencecah 23% lebih setahun hatta selepas tolak spread. Orang yang berilmu dia faham bahawa emas adalah emas, dia tentang masa sahaja. Yang penting kita mula dulu langkah pertama, konsisten menabung, tak payah fikir nak jual dulu. Jual emas ni bila-bila pun boleh, yang penting adalah emas dah ada ke belum. Puan Nashiah adalah salah seorang daripada dealer kami yang proven terlatih. Sekiranya tuan-puan nak berdaftar kat akaun, pastikan berdaftar dengan Puan Nashiah.